Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur kira-kira pukul 9.50 pagi hari ini. Ketibaan beliau adalah bagi memulakan prosiding komitel terhadapnya yang dibuat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perbicaraan dijadual bermula jam 10 pagi di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teh Cheong. Prosiding itu berkaitan tindakan Dr. Mahathir yang mengadakan sidang akbar pada 5 Disember tahun lepas di lobi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dengan menunjukkan beberapa salinan dokumen termasuk kad pengenalan beliau selepas memberi keterangan dalam samannya terhadap Ahmad Zahid berhubung isu cuti. Sebelum ini, Peguam Muhammad Syahrul Fazli Kamruzaman yang mewakili Ahmad Zahid berkata, Mahkamah telah membenarkan permohonan anak guamnya untuk memulakan prosiding komitel selepas mendengar permohonan ex parte sebelah pihak yang difailkan oleh Presiden UMNO itu.